Apa yang pakcik rindu kat ketam saya, pakcik? Yang ni yang besar-besar. Oh, yang ni ya, rindu. Okey. Pakcik ni hari order 2 tau, ketam tu. Oh, order 2. Geram sangat. Geram pakcik Pakcik bawa balik masjid ni? Ya? Bawa balik masjid? Bawa balik masjid tu singgah sini pakcik Singgah sini tu. Okey, tak apa, saya potongkan untuk pakcik. Tak sampai sebulan dah datang lagi. Yalah, bulan lepas baru datang. Bulan ni datang lagi. Datang lagi. Saya nak tengok pakcik makan sikit boleh? Boleh. Mari kita tengok pakcik makan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni panas-panas lah pakcik ya? Ya. Hidup Abah. Hidup apa? Oh, baik. Ni pakcik yang kuning. Ni yang kuning ni. Tu. Bismillah, pakcik tengok kamera tu. Tu pakcik makan. Oh, rindu pakcik ya. Ni nak sambal Oh, sambal yang jadi pakcik. Syukur. Tak cakap lagi lah. Tak boleh nak cakap. Syukur nikmat pakcik ya. Syukur nikmat. Syukur nikmat. Lembut dia punya kulit dia. Kalau yang sempit ni keras. Terima makan dik. Terima kasih banyak pakcik. Terima kasih pakcik daripada Mersing. Okey, semua dah dapat dah bang. Air, okey. Nak saya potongkan ke? Boleh ya. Orang Melaka, lambai sikit orang Melaka. Orang Melaka. So, jemput datang ke nasi lemak lobster JB. Kita ada macam-macam. Orang Melaka ada, kita ada orang Kuala Lumpur, orang Padang, orang Indonesia semua ada kat sini ya. Orang Singapura pun ada. Kalau singgah sini jangan lupa dapatkan saya punya sambal bilis garing Abang Lobster. Sambal bilis garing ini ikan bilis mata biru. Ikan bilis mata biru ni rangup 5 kali ganda daripada ikan bilis biasa Sebab ni dalam tak ada cili kering, tak ada bawang kering, tak ada apa-apa yang kering. Semua adalah ikan bilis mata biru. Makan dengan lontong, nasi goreng, nasi putih kosong, masakan dengan bubur pun sedap. Ini kalau nak bawa pergi umrah, pergi haji pun boleh. Okey. So boleh dapatkan kalau tengok dekat beg kuning saya boleh dapatkan dan boleh dapat dekat restoran saya. Okey, yang nampak video saya tolong check sekejap. Kalau belum follow, tolong tekan button follow Abang Lobster sekejap. Tekan button follow. Kalau nak singgah ke restoran saya, alamat dia tak payah susah. Korang boleh waste nasi lemak lobster JB. Waste saja pasti sampai. Okey, dan tolong komen, salah ke tidak seumur hidup sekali makan Alaska King Crab. Yang pakcik tadi makan tu 498. Kalau salah komen salah, kalau tak salah komen tak salah.